Tak payah jadi influencer pun kalau setakat nak buat RM50 sehari. Akaun TikTok aku lagilah. Adalah 2-3 ketul follower je. Boleh je buat untung RM50 sehari. Aku tak ada follower ramai. Aku tak ada buat video-video FYP. Itu semua aku tak reti tu. Aku tak tunjuk muka depan kamera pun. Tak payah gigih nak buat konten, upload gambar, nak buat video bagai. Semua tu aku tak buat. Aku cuma copy link, setting dalam sistem, lepas tu aku tinggal. Dari bulan 6 aku buat bro. Sampailah sekarang dah masuk bulan 11. Masih generate Alhamdulillah dan masih ada untung. Itu yang penting. Tak payah buat apa-apa. Tinggal je. Sambil tu aku boleh fokus buat kerja lain. Tak ganggu kerja aku pun. Memang heaven gila lah TikTok affiliate sekarang ni. Aku suka sebab aku tak terikat. Satu lagi aku tak stres. Sebab nak kena up 3 video tiap-tiap hari. Letih weh, bukan akulah tu. Kalau korang nak buat cara aku ni, aku dah kumpulkan semua info dalam satu ebook. Case study TikTok affiliate dan tutorial 2026. Aku tunjuk step by step. Aku tak ada sorok-sorok punya. Semua aku cerita. Aku share semuanya dalam ebook aku. Complete. Kalau korang nak, korang boleh tekan link. Kalau tak nak, tak apa. Aku tak rugi apa-apa pun. Aku bukan viral creator. Tapi benda ni buat aku rasa bahagia bila aku tengok dashboard TikTok affiliate aku. Assalamualaikum.